Brand jenama Kilat. Wah, kilat silau betul. Kilat ni betul-betul kilat. Gelap kan? So guys, hari ni aku nak recommend lampu ini. Oi, terang sial. Jom kita pergi buat review. Okay guys, secara ringkasan dia punya kotak macam ini sajalah. Dekat dalam korang akan dapat semua ni lah. Dia punya kad bagi korang scan, dia punya warranty card, lepas tu instruction manual. Ini adalah dalam kotak ni. So lampu ini kan dia main sekali dengan 2 biji bateri tau. Siap charger bagi korang. Ni bateri ni pun tahan tau, 12 volt max. So dalam lampu ini dia ada satu cangkuk cangkuk bagi korang hang lah. Korang boleh screw dekat sini. Tak nak pun boleh. Ni untuk foreman nak cangkok dekat tempat-tempat kereta kan. Untuk lampu kan senang. So sangat senang nak pakai. Korang masukkan bateri saja macam ni. Macam ini saja. Untuk lampu ni mereka menggunakan plastik dan juga metal material. Dalam sini ada 10 biji LED, lumens 400 lm and 900 lm. So tekan butang ini saja. Working hours 6 hingga 16 jam. Depends on cara korang nak pakai lah. Sini korang boleh cangkok dekat poket korang. Belakang sini pun magnetic. Magnet dia memang sangat kuat lah. Dia punya magnet memang sangat kuat. So kerja pun senang lain kali. Buka lampu macam ni saja. Terang gila sial. Dia boleh angkut macam ni, boleh pegang secara macam ni. Nak jadi torchlight pun boleh. Tengok, nak jadi torchlight pun boleh. Nak lagi terang, lagi terang. Macam contoh dekat dalam sini gelap-gelap kan, buka saja. Nampak lampu suluh dia. Nampak? Aku tutup tutup, buka, tutup. Okey, sini korang tak nampak spot yang ku kan? Nampak? Okey, tutup. So guys, lampu ini korang rasa okey ke tak? Harganya berpatut tak nak. Aku tak nak mention harga lagi. Nanti korang cakap aku scam lagi. Tapi dalam around 70 lebih, 80 lebih lah. Korang check lah sendiri kan. Tiap-tiap orang nanti ada discount code tak sama kan. Syok satu barang dia ada option untuk satu bateri ataupun korang nak 2 biji bateri lah. So ini untuk foreman kan. Lain kali korang tak perlu pakai yang traditional punya lampu. Yang ini actually boleh tahan sangat lama. Bateri pun 2 biji dia bagi. Korang boleh bengkok macam ni lagi. Kan senang. Tengok. Tepi sini dia ada bateri indicator masa korang tekan. Dia ada bateri indicator. Lampu korang tak boleh pilih warna. Dia boleh 1 step, 2 step lagi terang, tutup macam ni saja. So sangat terang lah. Okay guys, aku letakkan beg kuning. Korang pergi check lah dia punya harga sendiri. Alright. Kilat.